Yeay, dah boleh kahwin. Saya tak tahu lah dia punya reaction tu betul ke tak, guys. Kita menunggu kehadiran Zul Hakimi. Halo. Apa rakam-rakam ni? Ha? Dia rakam kan. Betul. Okay guys, kita beli kunafa mangga. Mangga 5. Mangga 5. Cepat. Prank. Apa kenapa gini? Kenapa jenis lelaki? Okay guys, kita buat puding caramel. Tak tahu. Saya buat makan-makan guys. Puding caramel from Ilya Balkis. Jarang-jarang saya masak. Ni resepi siapa ni? Awak buat lah. Resepi mama. Sama. Macam awak buat. Saya tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nipu. Dah lah. Manis sangat. Dah, okey dah. Ya. Nice. Sama dia macam yang mama buat. Cuba, biji. Ya. Ini rasa dia lembut gebu. Kalau tak ada roti tak ayam. Sedap. Nak makan babi lah apa dia? Banyak. Itu konsep waktu dulu. Babi ni. Okay. Alah cantik, pandai masak. Okay, rating. Mesti lah 10/10. Oh my god! Wow! Sedap. Tak manis ke? Dia balance lah. Ada telur muruk rasa dia rasa manis gula tu. Ya, rasa tenang. Buat dia apa? Jangan kasih kat saya. Okay, dia jangan kacang ya. Tambah lah kalau Evi nak makan benda ni. Saya tak tahu lah dia punya reaction tu betul ke tak, guys. Ada tak betul ni? Tak berhenti buat dalam mulut ni. Mama tak makan puding. Tak boleh. Mana jauh buat? Macam mana dia boleh terjadinya gini telur ni? Saya blend. Susu. Gula, telur 10 biji. Telur kuning saja. Campur dulu. Lepas tu letak esi vanila. Letak air. Dia jadi puding ni. Tak kau tu dia ada. Dia caramel tu ni je masuk mulut je. Dah yang jadi gebung ni. Gebung itu je. Dah. Sedap nak mampus. Sedap ni sumpah tadi. Wallahi sedap. Ya ke? Ya. Yeay, dah boleh kahwin. Dah lama saya kira. Kau nak try? Ada tak sanggup? Nak sikit. Payahlah ni guys, dia kidal. Sedap. Sedap. Mestilah. Tengoklah girlfriend apa buat. Ini dah tak kau apa pun. Dia cakap tu kan? Tak ada mula. Sekejap. Oi,
Oi, sedap tak selesa saya tunggu. Penantian yang tidak selesa gini ya. Apa lagi saya berhabis. Cantik tak AI ni makan spek. Cantik mu cantik. Anak. Cantik ada cantik. Tak payah ikut saya. Macam tepung haja. Ya, tadi isi. Ada loya tau. Okay, sasi tak? Spek. Nanti awak lagi lah.